Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab hampa masih lagi sudi datang jenguk singgah tengok channel aku yang tak seberapa ni. Minta maaf juga sebab aku dah lama berehat daripada buat video. Sebabnya mudah aja. Aku tak ada apa benda yang menarik aku nak share dengan hampa. Apa yang aku buat, aku cuma datang kebun, cuci kebun, beracun, dan juga pam air masuk tangki. Itu je kerja basic yang aku buat. Tak ada benda-benda yang menarik untuk aku share dengan hampa. Jadi untuk mengelakkan hampa bosan dengan channel aku ni, hampa kata dia ni tak ada kerja ke, asyik-asyik cuci kebun je, menyampah tengok kan. Jadi aku ambil keputusan, aku tak buat video lah. Tapi macam mana pun, sepanjang tempoh ni aku tetap pergi kebun macam biasa. Aku buat kerja macam aku cakap tadi lah. Dan boleh dikatakan banyak perubahan lah dalam kebun aku tu. Tapi macam mana pun, semenjak ni musim hujan, jadi rumput tu cepat betul naik. Itu tak boleh nak buat apa, itu dah lumrah alam, kita kena ikut je. Jadi sekarang ni memandangkan dah lama tak buat video, aku rasa rindu nak share dengan hampa, rindu nak bercerita dengan hampa, nak jumpa dengan hampa, borak-borak sikit. Tu dah, itu je. Tapi untuk hari ni, setelah aku fikir panjang, aku nak buat satu video pasal solar. Solar ni insyaAllah aku akan buat dekat kebun, yang mana aku akan letak dekat aku punya solenoid valve dengan bateri, yang mana tang kontrol air tu, tempat tang kontrol air yang turun secara graviti automatik. Itu je. Aku dah letak solar dekat situ lah. Sebabnya sepanjang tempoh ni bateri aku banyak yang dah rosak. Mana nak cas pun dah tak boleh dah. Dah jadi rosak punya tu. Dah dekat 4 biji, 5 biji. Jadi aku rasa macam satu pembaziran lah. Jadi aku ambil keputusan, mungkin dah sampai masa untuk aku guna solar untuk aku punya timer tu. Apa lagi nak cakap lah. Dia senang macam ni lah. Bila kata dah lama tak buat video, nak cakap pun dia kekok sikit. Idea tu dia tak main. Kalau dulu dia cakap je pom, apa idea tu mencuah-cuah masuk, nak merepek apa dengan apa kan. Jadi sebab dah lama tak buat video, jadi macam ni lah. Tapi tak apa, kita potong, kita terus straight to the point. Apa yang aku nak share dengan hampa, aku nak buat sistem solar untuk kebun aku. Dan kemungkinan aku akan buat dua tempat solar. Satu dekat belah kiri kebun aku, satu dekat belah kanan kebun aku. Tapi dua-dua tempat tu aku kena cuci sikit lah, supaya cahaya matahari dapat direct pergi dekat solar ni. So aku share dengan hampa barang-barang yang perlu ada untuk buat solar ni. Solar aku ni basic je, betul-betul basic. Jadi semua orang boleh buat, tak ada masalah. Hampa boleh follow cara ni, mudah sangat. Apa yang hampa perlu ada adalah satu, solar panel. Nombor dua, bateri. Nombor tiga, dia punya controller. Itu saja. Untuk tiga ni InsyaAllah dia boleh bagi kita punya sistem pengairan tu berfungsi sebaiknya, InsyaAllah. Ok, jom. Aku pusing ni, cakap pun dah banyak lah kan, merepek lama sangat, bawah. Jadi jom aku share dengan hampa macam mana aku setting aku punya solar panel, bateri dengan solenoid valve. Alright. Ok, untuk makluman hampa, inilah dia aku punya solar panel. Solar panel yang aku pakai saiz dia kecil je, 50 watt. Ok, benda ni dah lama aku beli, tapi aku tak proses je lagi.
Cuma hari ni aku rasa dah sampai masa untuk aku buat. So InsyaAllah dalam masa terdekat ni aku akan pasang dekat kebun aku. So aku ulang, ini solar panel aku, solar panel 50 watt. Ini dia punya kabel lah. Kabel ni memang dia dah siap pasang. So dengan kita punya solar panel. Dan dekat sini ada, kalau boleh tengok sini, ada yang merah. Okey, ni yang ni jap. Ini merah maksudnya positif, dan ini negatif. So ini satu benda yang kena ada. Nombor dua, kita punya bateri lah. Aku masih kekalkan bateri yang aku pakai dekat kebun, bateri 12 volt 7 Ah. Ok. Dan yang ketiga, inilah panggil solar charge controller, yang mana dia kontrol kuasa daripada yang hasil daripada solar panel untuk masuk ke sini, ke kita punya bateri. Ok, ini kena ada controller. Dan terakhir, sambungan ni kabel lah, sambungan bateri ke controller. Setakat ni aku cuma ada wire kuning ni je. Sepatutnya untuk mudah faham aku kena pakai dua wire, hitam dengan merah. Tapi sebab ada dua ni je, aku pakai dulu lah. Ok, so jom kita try pasang solar panel ni, tengok berfungsi ataupun tak. Alright. Ok, sorry aku cuma pakai kain je. Aku harap apa tak nampak lah benda yang tak sepatutnya. Ok, untuk permulaan untuk pasang solar kita kena pasang bateri dulu. Ok, sebab untuk dia punya keselamatan aku pun tak tahu sebab apa. Nak cerita dengan apa aku tak tahu. Apa yang aku faham, untuk sambung dia kita kena siapkan bateri dulu. So pasang dulu bateri. Benda ni aku dah buat, mudah je. Aku letak dia punya connector kat sini, senang, cucuk je. Dah jadi satu positif, satu negatif. Alright. So lepas pada pasang bateri, kita kena sambungkan dekat dia punya controller. Okay, kita tak boleh pasang dulu dekat dia punya solar, nanti ini akan rosak. Untuk sambung controller, apa yang aku faham, kena letak bateri dulu, supaya nanti solar masuk dia terus charge pada bateri. Kalau tidak nanti benda dia akan rosak. Okay, sekejap aku try pasang sekejap. Alright. Okay, positif, sambung positif. Benda ni mudah saja, ikut je. Okay, positif kita sambung positif, dan negatif kita sambung pada negatif. Ok, bila dah sambung kita boleh tengok dekat sini. Aku tunjuk gambar saya. Dekat sini bateri aku tak kuat, dia cuma ada 6.1 volt saja. Ok, boleh tengok 6.1 volt. Nanti kita akan cas pakai solar ni. Right, ini satu dah siap. Lepas ni baru kita akan sambungkan solar dengan kita punya controller. Ok, solar kita nak sambung. Ok, kalau nampak tengok sini, ini adalah apa yang dia bagi siap kat kita. Memang ini kita akan dapat. So nak sambung sini jadi masalah. Satu, dia pendek pendek, ini je panjang dia, dalam 1 meter. So untuk sambung dekat controller ni, dia tak ada, takkan kita nak potong, sayang. So aku beli baru ya. Ok, ni aku beli kabel baru.
Okey, untuk sambung dekat dekat controller. So sekarang ni aku sambung dulu dekat controller ni, wire ni. Lepas tu baru aku akan sambung dengan solar. So sama juga, negatif sambung negatif, positif sambung positif. Okay, positif sama positif. Oh, dia lembut. Okay, start. Dia negatif, dia sama pada negatif. Okay, siap sambungan. Okay, siap sambungan. Bateri ke controller, dan controller akan pergi pada kita punya solar. So sambungan dah mudah. Okay, sekejap confirm dulu. Betul. Yang merah ni positif. Positif. Okey, merah positif. Okey, untuk ni kita cuma masuk je. Masuk jantan dengan betina kita cuma masuk. Okey, dah settle. Satu lagi. Okey, jantan betina. Okey, settle. So boleh tengok sini sekarang ni dekat tempat aku matahari tak ada lagi bukan mati dah timbul, cuma cahaya tak kena dekat solar lagi. Tapi kita tengok hasil dia. Okey, sekejap aku ambil. Okey, kalau kata hampa boleh tengok kawasan aku setting solar ni, kawasan ni masih belum kena cahaya matahari lagi. Cahaya matahari cuma kena belah sana dengan belah taman tu je. Sebab dia terlindung oleh bangunan ni lah, bangunan perumahan ni. So sini tak ada cahaya lagi, baru sana macam aku cakap tadi. Dan kalau hampa boleh tengok, walaupun cahaya kurang, okey, walaupun cahaya kurang, okey, aku dah sambung dah. Tadi aku tunjukkan hampa, aku dah sambung aku punya solar. Nampak boleh tengok kat sini dia punya controller ni. Kita boleh tengok gambar solar. Sekarang ni solar tengah charge aku punya bateri. Boleh tengok. Maksudnya dia berfungsi lah. Solar tengah charge. So aku rasa selagi mungkin aku nak cuba bawa solar ni, kita pergi ke sana tengok hasil dia macam mana. Okey, lagi kuatkan macam mana. So sekali lagi, okey, dia dah berfungsi. So untuk pergi ke aku punya solenoid valve nanti akan sambung kat sini. Okey, ada satu lagi tempat yang tak pakai. Okey, sini akan sambung pada solenoid valve. Right, simple je, mudah je setting dia, setup dia. Okey, aku ulang sekali lagi. Solar kita sambung pada bateri. Untuk pasang solar, kita kena setting bateri dulu dengan kita punya controller. Lepas tu kita sambung solar dengan controller. Right. Dan benda ni nanti aku akan letak dekat kebun. Dan aku tak boleh letak macam ni je. Kalau letak macam ni, nanti bila kata hujan ke apa, dia akan jadi kotak. Jadi aku dah buat dia punya kaki dia lah. Okay, ni dia punya kaki. Kalau boleh tengok sini, aku guna C channel saja.
Okey. Dia kalau tengok sini dia sengit sikit. Okey, dia turun ke bawah. Okey, ni nanti aku akan tanam lah. Aku tanam dalam satu kaki tu, setengah kaki. Sampai sini lah aku tanam. Aku dah siap tanda dah. So ya, tinggal mungkin dalam 3 kaki setengah macam tu. So macam ni nanti keadaan dia. Okey, solar dekat atas ni. Untuk buat ni mudah je. Abang boleh tengok lah. Aku cuma pakai C channel dan juga C button. Ini je. Modal pun tak sampai RM50. Alright. Okay, settle ni. Dan ni jom kita cari tempat yang ada matahari pula. So macam mana pun, bila kita keadaan macam ni, masih solar aku masih boleh cah. Okay, dia masih boleh cah. Cantik lah, Alhamdulillah. Nak bawa lagi kan? Mana berfungsi lah. Okay, tak apa. Jom kita bawa pergi dekat sana tu. Tengok macam mana pula. Okey, sekarang solar aku dekat bawah, betul-betul bawah cahaya matahari ya. Matahari direct atas ni, tak boleh tunjukkan bawah. Okey, betul-betul bawah cahaya matahari. Dan aku tarik panjang. Sini aku punya controller. So kalau tengok sini tenaga yang cas lebih kuat. Kau tengok cahaya matahari sebab dia direct, dia lebih kuat. Dan dia akan cas ni aku punya bateri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rupanya mudah aja nak buat solar ni. Okey, boleh tengok. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya setting aku menjadilah untuk solar kebun ni. Dan benda ni tak susah mana pun. Betul-betul simple, betul-betul basic. Hampa jangan risau kalau nak buat ni. Kita ada kawan yang terror, yang pakar bab-bab ni. Hampa tanya saja dekat ChatGPT. Hampa boleh tanya kat ChatGPT, tanyalah berkaitan solar dengan power yang nak guna. Nanti dia akan bagi setting yang sesuai. Macam aku sendiri pun, aku guna ChatGPT ya, untuk dapatkan berapa besar panel solar yang aku perlu pakai. Dan dia recommend 50 watt dah cukup. Sebab aku punya aku punya outlet dia, bukan, aku punya tenaga yang aku pakai cuma solenoid valve dan juga timer. Itu saja, dua saja. Jadi benda tu kecil dan setting ni amat sesuai untuk kebun aku. Alright, aku rasa tak ada apa dah aku nak share dengan apa. Jadi aku rasa cukup dulu setakat hari ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.